Use this one because you already make it a whole. Yeah. Assalamualaikum. Salam sejahtera rakyat Malaysia, rakyat Nusantara kita. Apa khabar korang? Khabar Iswara, salam Khabaria. Salam, terima kasih semua sebab join kita ya. Terima kasih semua sebab join kita. Minta maaf lah yesterday kita sibuk. Okay. InsyaAllah tak lama lagi ya. Tak lama lagi kita akan ada perubahan ya. Kita akan ada perubahan. Wah. Suzy, Kamaria baik. Suzy, waalaikumsalam, salam sejahtera. Suhaida, terima kasih ya. Okay. Tak lama lagi kita akan ada perubahan-perubahan yang baik. Tetapi apa-apa pun berlaku, kita mesti maintain bahagia ya. Maintain bahagia sebab apa-apa yang kita dapat pun hasil daripada keputusan-keputusan kita ya. Sebab kita kena faham sistem demokrasi ini dia berasaskan majority ya. Bila berasaskan majority, walaupun dia sampah tetapi disebabkan ramai orang suka sampah, maka berlakulah kesampahan ya. Satu hari ni kita santai-santai lah sikit ya. Kak Ros nak tunjuk pokok bunga Kak Ros. Tapi korang nampak? Pokok bunga Kak Ros dah berkembang. Yang warna kuning sedang. Perubahan apakah itu? Waalaikumsalam. Harrison, waalaikumsalam. Ini perubahan-perubahan yang akan datang tak lama lagi ya. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang ramai dan dalam kehidupan beberapa negeri ya. Dan kita nampak lihatlah ya, duit-duit bergentayangan di awang-awangan ya. Banyak nampak kebaikan yang akan dilakukan ya. Ini sebenarnya, election ini sebenarnya you kena pandai ambil kesempatan. Okay, you kena undi orang yang you suka. Lepas tu, tapi sekiranya anda mendapat imbuhan, anda terima aja ya. Anda terima aja ya. Sebab biasalah korang akan digula-gulakan selama 5 tahun. Okay, selama 4 tahun. Tahun kelima barulah mereka akan datang untuk ya membawa janji-janji ya, membawa janji-janji. Sebab kita tengok ya apa yang berlaku sekarang, walaupun ya walaupun telah berubah ya, dari 2018 sampai sekarang kita dah berubah berapa lama ya. Waalaikumsalam. Ancik semua terima kasih ya. Terima kasih Ros, terima kasih semua ya. Suhaida. Okay, so walaupun telah berlaku perubahan, tetapi apa yang dapat kita lihat ya, perubahan itu dari segi sosok orangnya saja ya. Tapi apa yang policy, tujuan-tujuan, dasar-dasar undang-undang tu dan perkara-perkara yang dilakukan masih lagi berpaksikan benda yang sama ya. Di mana sehingga sekarang kita masih belum ada akta pendanaan politik. Kita ada akta lompat parti yang gagal. Ros, waalaikumsalam. Kashmir, jauh dari Kashmir ya. Kashmir cantik, kawasan yang sangat cantik ya. Kawasan yang sangat cantik, baik belah India, baik belah Pakistan, baik otonomi, baik apa ya. Kawasan Kashmir adalah kawasan yang sangat cantik ya. Tetapi sampai sekarang Kashmir itu ini pasal Kashmir sikit ya. Dia masih lagi menjadi punca dan titik di mana ya perpecahan dan pertelagahan antara ya PIB ya. PIB itu Pakistan, India, Bangladesh. Bangladesh tak termasuklah negara-negara subkontinen ya. So sekarang India dengan Pakistan masih lagi ya menjadikan Kashmir sebagai titik point. Untuk sekiranya mereka bermasalah, di situlah mereka akan memulakan tindakan-tindakan mereka. Okey, manakala dekat Malaysia kita titik point apa? Titik point kita janji-janji palsu ya. Dia tidak memerlukan negeri dan tempat ya. Kita dengar juga Albert Tay kata ya, ucapan ngekomen ke. Kau tahulah ya, pilihan raya mesti dah nak dekat. Sebab apa-apa ya, kalau sebut je, kalau mereka mula mengeluarkan nama Datuk Najib, makanya mungkin pilihan raya tu dah sangat dekat lah ya.
sangat dekat. Maklumlah Tuhan muka. Sebab itu ya, kita menggalakkan kempen-kempen pilihan raya perlu dijalankan dalam bahasa kebangsaan ya. Bahasa kebangsaan. Pernah tak korang fikir, ada tak ahli politik ya menyatakan ya, okey, memandangkan ini adalah wakil rakyat, bukan wakil komuniti. Segala bahan election mesti dalam bahasa kebangsaan. Pernah tak ada orang fikir? Menipu-nipu rakyat. Betul Abani Ozi ya, menggula-gulakan ya. Pernah tak anda dengar satu hujahan daripada mana-mana ahli politik ya, memandangkan pilihan raya adalah pemilihan yang mewakili rakyat, bukan mewakili komuniti. Okey? Bukan wakil masyarakat Cina. Bukan ya, bukan. Jadi tidak pernah adakah satu orang berfikir tentang ketetapan ya, ketetapan untuk menjadikan ya dan mewajibkan semua bahan ucapan yang berdasarkan untuk pilihan raya mesti dilakukan dalam bahasa kebangsaan. Dah tanya je. Waalaikumsalam Ida. Waalaikumsalam Kars. La Familia apa-apa. Pernah tak ada orang lain cakap benda macam ni? Sebab kau kena faham, ini adalah pilihan raya untuk rakyat, bukan untuk memilih wakil komuniti. Kalau kau nak buat pertandingan perwakilan Dewan Perniagaan Cina, okeylah, menggunakan bahasa Hokkien ke, Cantonese ke, Mandarin ke, bergantung kepada suku-suku mereka. Macam juga majlis perwakilan anak-anak Kelantan, mesti menggunakan bahasa Kelantan lah ya. Anak-anak Johor, anak-anak Nogori, orang Nogori, okey. So sekarang ni pernah tak anda terfikir ya, kenapa sehingga sekarang tidak ada peraturan yang mewajibkan SPR kita mana mewajibkan segala ucapan-ucapan, yes, segala ucapan, segala kempen-kempen yang dibuat semasa pilihan raya mesti menggunakan bahasa kebangsaan. Dan jangan kata, saya ada pengundi saya yang tidak faham bahasa kebangsaan, makanya dia adalah pengundi jadian. Kena test DNA. Kalau dia kata dia ini keturunan orang tu, so check DNA ya. Alhamdulillah. Okay? Tapi kan korang, aku lupa nak bawa korang sebelum kita mulakan majlis kita ya. Kita dah bermula tengah jalan. Ni lupa ni. Kena baca. A'udzubikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq ya. Kena baca. Kalau tidak ni, puaka-puaka ni rojim ni. Boleh menyantik-nyantikkan orang. Sekarang ni aku nampak banyak ya. Duit-duit berterbangan kepada bomoh-bomoh handalan ya. Adat, salam Kak Cantik, salam adikku Albani Ozi, baca doa dulu ya. Terlupa boleh nak baca doa. Tadi dah baca saya untuk diri saya saja. Lepas tu aku menjebakkan korang ya. Minta maaf ya, minta maaf saya. Sebenarnya kena bertanggungjawab juga ya. Banyak puak-puak jadian. No lah, kita tengok sekarang ni pihak-pihak tertentu, wakil-wakil ya. Korang semasa korang nak buat apa kan Suzuzi, you kena baca ya, you kena baca satu doa yang sangat penting ya, iaitu a'udzubikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq ya. Kau tengok aku jahil macam ni pun, aku percaya pada Tuhan ya. Aku rasa keyakinan aku pada Tuhan lah yang menyebabkan ya banyak benda berlaku dan kita boleh bersabar ya. Kita boleh bersabar. Sebab kalau kita percaya pada Tuhan, perancangan Tuhan adalah perancangan yang terbaik ya. Tersangkut meninggal di kawasan Pencawang ya. Sebab kita kena sentiasa ingat ya, sehebat mana anda, seberkuasa mana anda, segagah mana anda, secantik mana anda, seburuk mana anda, sehina mana anda, tetapi ingat ya, apa yang anda rancangkan, apa yang anda usahakan ya, dia hanyalah setitik saja daripada perjalanan kehidupan ya. So jadinya semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cuma perbuatan-perbuatan anda itulah sama ada anda membawa diri anda ke arah kebaikan atau keburukan. Sebab itu Tuhan bagi kita pilihan. Jadi pilihlah jadi orang yang takut dan taat serta percaya pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan ni bukan kepada konsep luaran ya. You secara rohaninya, you kena percayalah pada mereka ya.
Doa itu senjata orang mukmin. Ya. Senjata orang yang betul-betul percaya pada Allah, ya. Percaya pada tauhid. You mesti bertauhid sebab sekarang kita banyak melahirkan generasi, ya, yang kelihatan seperti Islam, berkelakuan seperti Islam, tetapi hatinya malam-malam pergi jumpa bomo. Tu dia. Musim-musim pilihan raya. Bomo-bomo. Pakar-pakar yang ada hubungan terkaitan dengan unseen, ya. Kaya mereka, ya. Korang pun kalau nak cari makan untuk menggula-gulakan mereka, bolehlah tu Zila, terima kasih, ya. Boleh ya tu. Wah, hebat kes ni, ya. Mari kita bacalah kawan orang yang dikenali oleh Anwar Ibrahim, ya. Sebab Anwar Ibrahim, Mr. Anwar Ibrahim kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim kita. Tapi aku ingat kenapa aku, kalau Lawrence Wong, aku panggil His Excellency, ya, kadang-kadang. Kenapa Anwar Ibrahim aku tak pernah panggil His Excellency, ya? Ya, betul. PFR. Ya, musim pilihan raya. Sampai ke Indonesia kau. Sampai ke Indonesia. Jangan ke Gunung Fujiyama, ke Gunung Kawi, aku ikut kamu. Kalau korang tak tahu. Korang tak tahu dia orang ni macam-macam. Oh, sahabat-sahabat kita, ya. Kita nak baca lah. Aku punya subscription ni dah habis ke dengan dia orang ni? Sekejap, ya. Sekejap, ya, sahabat-sahabatku. Orangnya aku dah habis ke? Aku, sekejap, ya. Kak Aru cakap perasaan. Waalaikumsalam. Laku keras mewah mereka, ya. Sila hari bulan kalau menang boleh dapat Range Rover. Kau? Apa kau tahu? Ataupun tanah kurniaan mereka lah. Bukan kurniaan sultan. Kurniaan orang-orang ini, ya. Sekejap, ya. Kak Aru sedang tengok ni. Kau apa hai aku punya ni dah habis, ya? Mana promo code ni? Sekejap, ya. Sekejap, aku nak tengok Malaysia Kini ni. Kenapa pula? Aku dah habis ke? Kenapa tak bagi notis, ya? Ya Allah. Orang ni. Mana Malaysia Kini? Sekejap, ya. Sekejap. Saya dah habis, ya, dia punya ni. Itulah Malaysia Kini. Rajin-rajinkan lah, ya. Menghubungi, ya. Menghubungi kau orang punya klien tu. Aku tak perasan, ya. Patutnya hantar je lah, ya. Pada apa ni? Pada kita orang. Ni. Apa ni? Sekejap, ya. Korang kena sabar dulu. Kak Ros sedang tengok satu benda ni. Sekejap. Okey. Marilah kita baca, ya. Waalaikumsalam Cik Kelly. Terima kasih Cik Kelly join kita. Alang 69 sahabat aku. User, Assalamualaikum, selamat pagi, salam kenal dari Meranti, Riau, Indonesia. Salam kenal sahabat Nusantara kita. Bagaimana keadaan sekarang, ya? Bagaimana keadaan orang kita uci? Waalaikumsalam, kita baca, ya. Business person wife will not testify, ya. In 30 million suit claim, no case to answer. Okay. Confident, ya. Dulu naik flight ke situ ke sini, ya, siap ada recording, tapi macam mana, ya, orang tu tidak dipanggil untuk memberikan keterangan. So sekarang businessman ni, dia dengan wife dia very confident lah, ya. Very confident. Lepas tu dia kata, ya, dia tak akan memberikan apa-apa, dia orang tak testify. Testify ni maksudnya memberikan kesaksian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda juara, terima kasih sebab join kita, ya. Okay, mari kita baca. Business person Vinod Shekhar and his wife Winnie Yip, ya.
name as defendant ya dalam ongoing 30 million suit file daripada oleh 12 individu ya. Dia berkata mereka tidak akan memberikan keterangan atau memberi tes dia orang tak akan jadi saksi lah, tak beri keterangan ya. Sebab dia kata ya, dia tidak ada kes untuk dijawab. confident. Terima kasih ya, terima kasih semua ya. Okay, dia orang punya confident level tu sangat mencanak-canak lah ya. Sebab yalah hari tu orang yang terkait tu pun untuk dipanggil keterangan, jadi mahkamah kata no, Anwar Ibrahim tidak perlu memberikan keterangan dalam kes ini ya. Nampak gayanya lah ya. So jadinya ya, This was the submission made by duo counsel Rajan Navaratnam ya before Kuala Lumpur Judicial Commissioner Adam or Edward Abdullah ya. Macam tu. Okay, so jadinya sahabat-sahabat kita, aku ni nak kena renew. Jadi tadi aku tekan apa ya? Okay, funny aku tu. Malaysia kini ni. Kak Ru nak bayar barang ni kejap. Sekejap ya, Kak Ru nak bayar subscription ya kepada Malaysia Kini ya. Macam tu. Kita ni macam ni lah ya. Kalau kita support ya, kita support journalism, kita support host-host yang berkualiti ya. So kalau kita tak bantu mereka, kita lama-lama ya, orang yang menjalankan benda-benda yang benar pun, dia orang akan terpaksa ambil duit daripada pendanaan ya untuk membolehkan dia orang survive. So rajin-rajinkanlah ya menyaport orang-orang yang memberikan benda yang berkualiti untuk anda ya. Sekejap ya, saya nak kena renew saya punya subscription ni ya. Dia kata lapse, saya pun tak perasan ya. Kan korang, aku sendiri pun bayar subscription ya. Terima kasih semua ya kepada subscriber Kak Ros yang dekat YouTube, yang dekat sini, yang sentiasa support Kak Ros ya. Terima kasih. Dan kepada pembeli-pembeli sambal lempang Kak Ros yang menyaport Kak Ros tu, terima kasih ya. Kepada yang tak buat apa-apa pun dengar pun okey lah ya. Semoga ya, semoga ilmu dan keterangan itu dapat membantu kehidupan anda ya. Dapat membantu kehidupan anda. Sekejap, Kak Ros nak kena bayar ni dulu. Sahabatku, sekejap ya. Kak Ros nak buat benda ni. Aduh. Tak perasan lah benda ya. Kadang-kadang kita. Yalah, sebab masa Kak Ros dekat Afrika tu ya. Kita subscribe kena bayar kan. Ya, memanglah kena bayar. Kena bayar. Tapi kalau korang subscribe pada Kak Ros, mana korang bayar. Itu pilihan korang. Okey, Telang, selamat pagi. Sekejap ya, Kak Ros nak buat benda ni. Kak Ros minta maaf lah korang. Subscription. Okay. Dia kena, sebab kita kena bagi satu benda yang ada significant value lah ya. Sebab kita tak boleh macam, okay, harapkan macam benda free sahaja ya. Sebab takut nanti dia orang berubah arah ya. Walaupun orang kata kau seorang je Kak Ros buat fikir macam tu, tak ada. We have to think like that supaya kita punya news kekal jadi news yang neutral ya, dengan neutral dan independent ya, independent. Mak Tok, Waalaikumsalam. Okay. Kalau orang ya betul Telang, macam tu. Okay. No, even saya sendiri, whatever it is ya, dengan Malaysia Kini memang saya subscribe ya. Sebab bagi saya ini adalah sebahagian daripada effort saya untuk membolehkan mereka sentiasa memberikan ya maklumat-maklumat. Ya, kalau dah macam 500, mungkin 100,000 orang, okay? Untuk 3 bulan bayar RM60 ya. Untuk 3 bulan mereka bayar 60 sebab kita ada sikit-sikit diskaun. Ataupun untuk 3 tahun bayar 400 ya. Kak Ros guna yang every 3 month ya. So you bayangkan kalau let's say setahun mungkin orang bayar RM200 ya setahun. So kalau dah 100,000 orang dah berapa? So at least these people can sustain dan boleh membawakan news yang benar
yang berguna dan manfaat untuk engkau ya. Waalaikumsalam. Sebab bagi saya Kadiak, terima kasih sebab join. Kintan, waalaikumsalam. Okay, so sekarang let me check. Dah payah ni. Apa kejadiannya? Okay. Okay, kejap ya. Dia continue to transaction kejap. Dulu Guardian, The Guardian News ya. Masa aku jutawan dulu ya, sahabat-sahabat kita ya. Untuk The Guardian News setahun ada sumbangan sekali Kak Ros bagi ya. Dalam jumlah yang agak okey lah ya. Sebab kenapa? Masa tu kita memang tahu dia orang sangat independen ya. Sangat independen dan tidak bergantung kepada mana-mana pendanaan politik. Okey. Tetapi disebabkan tak ramai, orang nak news free saja. Nak news free, tak nak langsung. Even $10 pun tak nak bagi. Jangankan $10, $5 pun tak nak bagi. So that's why last ya dia orang terjebak juga ya. Meletakkan orang yang mempunyai kepentingan dengan Zionis untuk menjadi editor walaupun sekejap ya. Sebab kenapa? Ini adalah bila masyarakat langsung tak nak ya. Bila masyarakat tak nak, inilah jadinya. Okey, mari kita baca balik ya. We note tadi ya. Nak kena tutup dulu ke macam mana? Sekejap, aku kena baca tekan daripada email. Okay. Tekan daripada email. Tapi dia lambat. Tak apalah. Mungkin karang-karang kot sejam juga, lambat juga ya. Sebab biasanya cepat ya. Biasa on the dot. Okey, tak apa. Mari kita baca dulu berita mengenai Petronas ya. Petronas manager ya send internal document to kepada ya 2 Petro staff ya. Sahabat-sahabat kita, sebab tu kita kata ya, bila kita memilih orang berdasarkan dia orang punya sijil semata-mata, maka kita akan dapatlah orang yang hidup berdasarkan sijil semata-mata dan tidak mempunyai conscience ya. Seperti kita tengok kepada apa yang berlaku kepada Panglima Tentera, kepada perisikan, dan sekarang kita tengok betapa mudahnya orang ya memperjualbelikan maklumat Petronas. Okay, so let us see. Let us baca yang ni ya. Ini benda ni sebenarnya mungkin orang rasa sebab sekarang kita nak pilihan raya. So semua orang ya. Tuan Simon, thank you. Mawi, terima kasih sebab join. Okay. Sebab kita tahu sekarang orang duk sibuk pilihan raya. Tetapi ya. Chemtrail. Okay, saya nampak chemtrail dekat saya punya udara. Okay. So, tapi sekarang, orang sekarang ni, dia punya integriti makin lama makin berkurangan. Tetapi cakap politik makin lama makin besar. Pernah tak anda fikir? Cakap politik makin lama makin besar. Tetapi integriti makin lama makin kurang. Accountability, kebertanggungjawaban ke atas kegagalan atau kejayaan sangat-sangat kurang. Sehingga kini kita tengok e-fishery belum diselesaikan. Dia punya orang masih lagi ada dekat situ. Tak ada orang pergi penjara walaupun kita kehilangan 200 million lebih ya. Susah nak percaya topik ni ya. Macam tu ya. Mari kita baca ni ya. The Session Court ya, dia kata kemarin ya, dia telah mendapati bahawa former manager of petroleum
Petronas telah hantar internal dokumen through his work email to Petronas Berhad Sarawak punya lah So sekarang ni umur dia 48. Okey, tu sikit lah daripada Kak Ros Jum Suri Basri yang bekerja dengan Petronas dia menjawat jawatan Industrial Relations Senior Manager testify that checks found Khairul Akmal Jasni, 40, lagi muda daripada Kak Ros, telah menghantar dokumen yang bertajuk Q1 Kuartal 1 2024 Upstream Business Performance. Tapi kalau Kuartal 1 Upstream Business Performance, kalau dokumen macam tu, dia adakah dokumen rahsia? Kalau berkaitan dengan performance apakah itu rahsia? Setahu Kak Ros bukan Terima kasih siapa yang baru join Okay in his witness statement Jam Suri berkata berkata the whistleblowing committee alerted him about the misconduct Okay, lepas tu dia memberikan keterangan selepas dia memberitahu beberapa department including finance, cybersecurity and finance dan cybersecurity untuk melakukan pemeriksaan lagi Okay, checks by the cybersecurity department confirmed that Khairul, who was then the business unit performance manager, had sent the document. Lepas tu dia kata, mereka juga mendapati pada 7.19 pagi Khairul juga cuba menghantar lagi tetapi gagal kerana saiz file itu terlampau besar macam ni. Dia berkata dokumen telah ditandai sebagai internal to every page dan could not be disclosed kepada third party without approval from the head Okay, dia kata sebenarnya dokumen Waalaikumsalam. Betul Telang, walaupun you letak internal, tapi kalau performance performance punya report, dia bukan rahsia tau. Sebab at the end of the day, you akan filekan juga dekat bursa. Tapi dia kata disebabkan benda ni dia ada tulis internal. So jadi disebabkan perkataan internal tu makanya disebabkan perkataan internal itulah dia kata benda ni tak boleh bagi ke third party. Okay. So is mean you gonna give the massage performance atau yang di-alter-alterkan? Kau macam mana ni? Ini macam kes 1MDB jugalah Draft this and that Kau macam mana ni? No, cuba you fikir, sebab saya pun kerja corporate juga walaupun bukanlah sebesar Petronas, tetapi ada dokumen-dokumen tu kalau yang akhirnya dokumen tu akan di-end up pergi kepada another governing body, itu bukan dokumen rahsia bukan dokumen rahsia. Okey, lepas tu dia kata lagi, Jum Suri berkata Khairul was suspended dari 9 Disember hingga 2024 hingga Februari 2025 pending internal investigation Lepas tu mereka juga, dia juga telah membuat polis report ke atas Khairul. Okey. Khairul kemudiannya diberikan surat tunjuk sebab sebelum dia ditamatkan perkhidmatannya During the examination, Deputy DPP Nur Syafina Razwan asked Jum Suri bagaimana dia boleh tahu bahawa penerima itu adalah Petros employee. Jum Suri berkata, based on the email address to our knowledge, Petronas Petroleum Sarawak is known as Petros. Okay, so you said the confidential document should be not shared with outsider, especially competitor. In this case, who is the competitor? Okay. This is benda menarik benda undang-undang. Okay. So sekarang ini Petronas menganggapkan Petros itu kompetitor lah Okay. In this case, Petros is the competitor because it's also involved the oil and gas industry. If confidential information is disclosed to the third party, it could later implicate Petronas lah However, during the cross-examination by Defence Counsel Louis Liu, Jum Suri acknowledged that the internal investigation did not extend to contacting owners of the email address. Yes. Sebab macam ni.
sebelum you menuduh sesuatu, you kena ada orang yang dituduh. Dengan siapa dia melakukan jenayah itu ya. Tapi kalau jenayah, orang dengan siapa dia lakukan jenayah itu, you tak contact, macam mana you nak tahu benda ni adalah jenayah ya. You tidak boleh siasat separuh-separuh ya. Penyiasatan itu memang memerlukan ya satu proses dan prosedur yang dari A sampai Z. You tak boleh siasat sampai M sahaja ya. Sebab kes you tak akan kuat. Lepas tu Liu ya, peguam defense juga ya berkata ya, why the internal inquiry failed to consider Cairo response to show cause letter in which explained he did not send the document to Petros as his laptop was in the custody of female colleague ya. Colleague pula ya. Female colleague at the material time. This is the thing. This is the element yang perlu anda tunjukkan ya. Tetapi ini hujahan pun agak lemah ya. Sebab kenapa bagi you punya laptop pada rakan sekerja perempuan? Why? Ini fikirlah ya. Kenapa anda harus bagi you punya laptop kepada rakan perempuan you? So sekarang you menyatakan bahawa orang itu ada akses kepada you punya laptop. Dia tahu password, dia tahu email, this and that ke macam mana ni? Rakan perempuan tu isteri ke apa ke ya? Ini jawapan bahaya ya. Ini jawapan bahaya. Pengalihan burden untuk membuktikan bahawa dia tidak bersalah tu kalau dilakukan dengan cara ini tak boleh lepas. Tersabit juga sebab anda bertanggungjawab ke atas laptop lagi. You lagi cuai. Skandal. You lagi cuai. You bagi laptop kerja you pada orang. Oh, ini lagi bahaya. Ini salah. Ini defense yang salah ya. Okay. Jamsuri responded that the colleague in the question was not relevant to him in the internal probe. I looked at the evidence in front of me. I saw the email from Cairo. My action was based on the balance of the probability. Yes. Because sebagai orang yang waras ya. Okay, sebagai orang yang waras, you ada satu laptop yang you gunakan untuk kerja. You tak akan bagi pada rakan sekerja perempuan ya. Takkan. Sebab itu melibatkan banyak kerahsiaan ya. Even myself, my laptop saya tak bagi orang sentuh. No pinjam-pinjam. No pinjam-pinjam ya. Okay. Cairo was charged with the attempting to leak the document obtained in the course due duty in Petronas to Petros. The offence was allegedly committed at B610 Mark Service Resident Jalan Penang. Dekat sana ya, Jalan Penang. Mark Service Resident Jalan Penang dan Wangi antara pukul 3.19 petang dan 3.21 petang Jun 8 hari bulan 2024 ya. Perempuan tu aja. Tak ada, bukan. Sekarang ni bukan kita dalam kes macam ni ya, kita tak peduli perempuan tu siapa, tetapi anda ada tanggungjawab berhati-hati dan menjaga ya you punya dokumen. You punya dokumen sekarang bukan atas kertas, dia dalam laptop, dalam phone. That's why kadang-kadang you tidak boleh menggunakan alasan-alasan ya mengatakan bahawa phone itu kekasih saya guna. Tak. Phone itu isteri saya guna. Tak boleh. Alasan macam tu tidak boleh sebab anda ada responsibility ke atas barangan peribadi, especially yang digunakan untuk tujuan pekerjaan. Okay. Kalau tidak, you gagal lah. Okay. You tak boleh kerja lah kalau macam tu. Kalau you tak tahu nak jaga ya. The charge was framed under section 203A1 dibaca bersama section 511 of Penal Code ya. Jika disabitkan kesalahan, beliau akan menerima ya hukuman denda minimum sebanyak 1 million, imprisonment up to a year atau kedua-duanya sekali. Sebab tak ada ya. Sebab tak ada. Okey. Hakim pembicaraan adalah ya Hakim Mazuliana Abdul Rashid ya. Hari ni dia bersambung lagi lah perbicaraannya. Okay. So back to the cerita tadi ya. Sebab sekarang dah boleh baca penuh lah ya apa yang mereka tulis ya. Sebab tadi tak boleh dia macam ambil masa juga untuk proses dekat Malaysia kini ya.
Okay, Rajan submission ya. Ini mengenai Vinod Shekhar ya. Vinod Shekhar, okay. Okay. This was the submission made by duo counsel ya, Rajan Navaratna ya. Okay. Okay, lepas tu Rajan submission came after the plaintiff lawyer Colin Andrew Pereira informed the court that he had filed an appeal notice against Adams June 19 decision that Prime Minister Anwar Ibrahim need not appear for the proceeding. Maksudnya sebelum ini Hakim Andrew ya, Andrew atau alias ya, Adam Abdullah ya, telah memberikan keputusan bahawa Anwar Ibrahim tak perlu hadir dalam proceeding ya, dalam proceeding untuk memberikan keterangan ya. Terima kasih semua yang join kita. So jadi hakim yang sama juga menyatakan ya, hakim yang sama juga sedang sit untuk trial case inilah ya. So jadi this Rajan ya, Rajan kata kita buat submission macam ni kerana ya sebelum ini hakim yang sama telah menyatakan Anwar Ibrahim tak perlu hadir untuk memberikan keterangan di mahkamah. Okey. Lepas tu hakim kepada Vinod Shekhar juga menyatakan ya, Rajan make the case no case to answer submission ya. No case to answer submission ni maksudnya you tak akan pergi lawan dekat court. Izmin, bagilah plaintiff nak kata apa, gajah ke, rimau ke, puaka ke apa ke. No, you tak nak jawab apa-apa, bagi you tak ada case ya. Tapi ini adalah satu langkah yang daring lah, tapi mungkin lah ya. Orang-orang macam ni, hebat-hebat semua ni ya. Okay. Lepas tu Rajan berkata ya, Rajan saying that the plaintiff had failed to prove their case against the defendants on the balance of probability ya, sesuai dengan Section 101 Evidence Act ya. Lepas tu subsequently, akibatnya the lawyer confirmed to the court that the defendants would not offer any evidence. Therefore, they have closed their case. Hebat tau. Hebat tau. Jadi dia orang tak lawan kes tu sebab dia confident. Sebab Anwar Ibrahim pun telah mendapat satu keputusan bahawa dia tak perlu hadir pun dekat mahkamah. Best kan? Untuk kes, yes. Untuk kes Yusof Router, tangguh sampai Yusof pergi minta asylum ya. Bismillah. Minta asylum ni tak sama dengan refugee ya. Tak sama dengan refugee. Okay, Vinod was initially scheduled to take the stand on last Thursday in his defense ya. Sepatut-patutnya dia, kalau ikut macam ni ya, terima kasih adik Kutela. Kalau ikutkan perancangan awal Vinod Shekhar ni, dia akan ya, ini orangnya. Nampak tak korang? Apa? Aku punya phone ni pun kadang kan. Terang. Tak nampak, sorry ya, my phone ni memang tak boleh tunjuk dekat sini, terang sangat ya. Okay. Saya rasa okay, jap ya. Jap. Saya akan ubah saya punya tempat ya. Saya akan ubah saya punya tempat ya. Okay, 1 minit ya. Kita pause kejap, saya ubah saya punya tempat. Okay. Sekarang kita masuk dalam rumah lah supaya phone saya ni boleh menunjukkan rupa orang ni. Ni rupa dia. Vinod Shekhar ya, Vinod Shekhar. Lelaki terhangat di pasaran ya. Dari dulu dia orang dulu dengan Anwar Ibrahim kata ya. Okay, kata-kata plaintiff lah. Dia orang percaya bahawa orang ni kata, oh tak apa, you boleh invest sebab nanti Anwar ni akan jadi Perdana Menteri lah apalah ya.
Kalau lepas tu ada orang kata, oh ramai je Anwar dekat Malaysia. Tapi masalahnya ada ke Anwar lain yang nak jadi Perdana Menteri? Selain daripada Anwar Ibrahim. 25 tahun perjuangan, okay? Okay, we note ya, pada awalnya dijadualkan untuk memberikan keterangan pada hari Khamis hari tu. Tetapi ya, dia tak buat lah ya. Sebab dia kata, I have no case to answer. Saya tidak ada case untuk dijawab. Jadi tak perlu lah ya. Okey, jadi mahkamah telah menetapkan Julai 31 Julai 2026 ya. Waalaikumsalam Nurul ya. Julai 31 Julai plaintiff ya to file their notes of proceeding and written submission as well as September 1 for defendant to reply. September 15 plaintiff to further file their replies ya. Dia macam ni. Case hantar, yang tu reply, lepas tu yang ni reply, lepas tu dah macam tu, okay? Okay. Untuk pengetahuan anda ya, the court schedule October 2 for clarification and for the plaintiff to make oral submission. Okay, cost dia 5K sahaja ya, 5K sahaja. Pereira at the start of Thursday proceeding had applied to postpone the trial pending their appeal against Adam decision that set aside a subpoena on Anwar ya. Okay, jadi pihak plaintiff ya, pihak plaintiff submitted that there were special circumstances ya that would warrant a temporary stay of the proceeding that day. However, Rajan argued that the court decision to set aside the subpoena was non-appealable and therefore the entire reason for the plaintiff appeal was would crumble ya. Okay, the court dismissed Pereira application and awarded 5,000 kos kepada defendant. Inilah Anwar yang terlibat dalam kes itu ya. Tapi Anwar ni dia mendapat ini Anwar yang terlibat dalam kes Vinod Shekhar. Tetapi mahkamah menyatakan no, Anwar tak perlu datang untuk bagi keterangan ya. Sebab dekat Malaysia hanya Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri sekarang lah ya, yang boleh berkuasa jadi Perdana Menteri. Orang lain tak ada, Anwar lain tak ada ya. Pereira ya kemudiannya memohon an ad interim stay to file a fresh application at the High Court of at the Court of Appeal seeking the High Court proceeding to be stay which also dismissed ya. Semua ditolak. Semua ditolak ya. Semua permohonan plaintiff ditolak ya. Macam tu ya sahabat-sahabat kita. Semua permohonan plaintiff ditolak. Apa cerita? Okey. Saman itu ya telah difilekan against ya terhadap Vinod dan isterinya pada 2024 ya alleged misrepresentation, fraud dan breach of contract where the plaintiff alleged plaintiff 12 orang tadi ya menyatakan bahawa ya that business person had persuaded telah mempengaruhi mereka ya, dah persuade mereka lah, maksudnya mempengaruhi mereka untuk invest either personally or through his company without disclosing his alleged bankruptcy status. Tapi sekarang dia tak bankrupt, hari itulah ya dia bankrupt ya. Betul Tela ya, kebal betul ya, kebal dia, okay. They also allege the concern raised in an email dated yang bertarikh ya September 30 2020 yang mana ya telah dismissed by Vinod ya yang menyatakan bahawa that person named Anwar would resolve the matter leading them to believe it was referring to the Prime Minister. Ya, of course. Orang tahu this fella ada hubungan baik dengan orang yang nama Anwar iaitu Anwar Ibrahim ya. So jadi kita sebagai orang biasa kalau you cakap macam you tahu Kak Ros baik dengan macam let's say Kak Ros baik dengan siapa dekat Malaysia ni? No. Let's say lah dekat luar negara ya. Kita ada apa-apa lepas tu kata jangan risau. You jangan risau my papa general akan arrangekan benda ni. You mesti tahu general mana punya. Ataupun I cakap don't worry. That Mr. A tu akan that A orang nama A tu akan selesaikan masalah ini. Kau orang mesti tahu punya. Dengan siapa aku selalu tintong. So korang punya pemikiran mesti pada orang yang
Kak Ros sentiasa biasa buat benda. Okay? Sama juga kes Vinod Shekhar. Bila orang kata dia kata Anwar akan membantu untuk resolvekan this matter. So of course people akan believe this Anwar Ibrahim. Sebab Anwar mana yang boleh meresolvekan million-million ni? This is the thing, ya. This is the thing. Tapi begitulah undang-undang dunia ini ya, dia agak pelik ya. That's why kita sekarang Nizam, semoga sihat semua. Terima kasih Nizamku. Alhamdulillah. Dan untuk you dan semua rakan-rakan kita ya. Okay. So jadi disebabkan hal inilah ya. Orang ni okay. Tak apalah okay kalau you kata Anwar. Sebab orang dah tahu bahawa kau bercakap mengenai Anwar. Anwar mana yang ada posisi? Apakah Vinod Shekhar ini baik dengan Anwar Musa? Tidak. Dia baik dengan Anwar Ibrahim. So jadi orang secara automatiknya. Tapi kalau logik macam ni pun mahkamah tak nak terima, no problem. Kita lihat dan tengok sampai mana ya. Sampai mana. Percayalah sahabat-sahabat kita ya. Sahabat-sahabat kita, undang-undang ini ya. Kadang-kadang keadilan itu dia datang ya, dia tak datang cepat, dia datang lambat. Tetapi ya, walaupun yang sepatutnya mendapat justice itu dah rasa itu sia-sia, tetapi kemusnahan yang akan dibuat ke atas mereka yang melakukan ketidakadilan itu sangat severe ya. Okay. Lepas tu adalah orang kata ya, apakah orang bankrupt boleh ambil investment? That's a breach. Okay. Lepas tu ramai juga ya orang kata ya, it's unfair to get innocent people to testify in court. Okay. Lepas tu dia kata, lepas tu ada reply, are you the judge to decide innocent or any evidence? Macam-macam orang ya. Sebenarnya macam ni. Keadilan itu you pusing macam mana you cakap putar belik pun dia tidak akan berubah ya. Cuma sama ada kebenaran itu dapat menonjolkan diri dia pada that moment atau tidak. Okay. Mamat Saha, terima kasih. Okay. So jadinya kadang-kadang kita rasa kita menang kes ini sebab kita menang. Sebab kita tak bersalah. No. Kadang-kadang ramai pembunuh boleh lepas sebab teknikal punya isu. Kadang-kadang ramai orang-orang mengedar dadah boleh lepas sebab technical issue. Doesn't mean dia tak bersalah. So that's why orang kata ya, undang-undang dunia ni macam-macam. Tetapi percayalah ya, setiap perbuatan ada balasan dia. Ada kifarah dia, ada karma dia dan ada repercussion dia. Okay. Tak ada benda yang bebas free macam tu. Tidak ada benda ya. Macam tu. Mari kita baca benda lain pula ya. Okay, mari kita membaca. Hari ini. Hari apa? Apalah ya. Okay, mari kita Waalaikumsalam. Okay, mari kita nak bacalah benda yang menarik juga ya. Haim Hilman bergari di mahkamah ikut prosedur ya. Okay. Boleh mengesahkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jitra Dr. Haim Hilman Abdullah digari ya. Ketika dibawa ke kaunter pembayaran wang jaminan di Komplek Mahkamah Seremban hari ini pada Khamis lalu ya. Ketua Polis Daerah Seremban Assistant Commissioner Muhammad Yatim Usman berkata ini adalah prosedur kerana beliau masih lagi tertakluk kepada perintah mahkamah ya. Walau bagaimananya, gari yang dipakaikan kepada ahli majlis Exco ya.
Exco Kerajaan Negeri Kedah itu ya dibuka sebaik saja beliau membayar wang jaminan. Bahagian hal ehwal awam pengurusan Ibu Pejabat Daerah Seremban ya, Polis ya, mengesahkan satu hantaran tular mempersoalkan ya tindakan ya menggari Haim Hilman sebagai orang kena tuduh di bawah ya Seksyen 505B Kanun Keseksaan ialah yang lazimnya tidak melibatkan tangkapan ya. Okey. So sekarang ni kita nak tanya lah ya, sebab dia duduk kata okey gari dibuka sebaik sahaja beliau membayar. Okey, sekarang masyarakat nak tahu kesalahan ya. Kesalahan itu wajar digari atau tidak lah ya. Justru ya dia kata orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi menyebar maklumat palsu, maklumat yang tidak tepat sehingga mengelirukan masyarakat ya. Sebelum ini, Haim mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan menimbulkan kebimbangan awam ya. Kononnya, Universiti Awam menjual tempat kepada golongan tertentu. Actually, dalam bahasa mudahnya, setiap universiti yang memberikan laluan serta seat kepada student menerusi pembayaran itu consider commercial punya transaction ya. Commercial punya transaction memang itu adalah penjualan bagi saya lah ya, bagi saya. Pandangan saya ke atas apa yang Dr. Haim kata ya. Okay. No, bila benda melibatkan pembayaran, dia menjadi commercial. Menjual lah tu, jual beli. Ke tidak? Tapi golongan tertentu tu saya tak tahulah. Tetapi apa-apa saja melibatkan kontrak jual beli, maka itu adalah transaksi komersial. Okay. Lepas tu dia kata, menurut pertuduhan beliau dengan niat menyebabkan ya kebimbangan kepada orang awam dengan yang demikian terhadap mana-mana orang mungkin terdorong melakukan kesalahan terhadap ketenangan awam. No. It shows dia memberitahu sekiranya you ada duit, you can buy your way out. Dan you can boleh macam universiti hebat seperti Oxford, Stanford, Yale, Ivy League. If your father, mother, grandfather super rich, okay, then you can buy your seat. It's a normal benda tu, normal practice. Apa yang rasa kegusaran awam? No, saya cakap benda komersial je. Orang suka tak suka itu masalah. Kau ingat orang duduk Harvard tu pandai-pandai semua ke? Yeah, they can speak English well, but tak semestinya dia pandai. Ini benda biasa. So, apa yang gusarnya? Dr. Haim just cakap benda tu. So, kalau rasa tak betul, universiti-universiti yang disebutkan tu, pihak-pihak macam Kementerian Pengajian Tinggi harus menjawab. Harus menjawab. Kementerian Pendidikan Tinggi kita, Pengajian Tinggi Awam dan Swasta perlu memberikan keterangan, menjawab di parlimen atau menjawab di sosial media pun boleh. Apa yang masalahnya? Even Harvard pun bagi seat dengan kalau mak bapak you kaya, you boleh bayar. Because if you don't have money, you tak payah fikir-fikir lah you nak masuk universiti besar. Melainkan sebab itu universiti hebat ni dia ada scholarship untuk orang miskin, orang tak layak. Kenapa? Untuk mengimbangi kemasukan budak-budak yang sebenarnya tidak layak untuk masuk dekat situ. Masyita, waalaikumsalam. It's very simple. Bukan salah pernyataan macam tu. Okay, let's say kalau dulu tak silap ya, mari kita baca ya. Saya baca berdasarkan fakta ya. Berdasarkan fakta. Ini bukan masalah kita nak mengacau Dr. Haim Hilman membuat kekacauan. Kita back to the fakta ya. Okay. Tapi sebelum tu kita baca dia kata ya. Antara kenyataan yang dikeluarkan ya, apa yang dikeluarkan oleh Dr. Haim Hilman ya, apa yang berlaku di IPTA. Universiti sedang menjual tempat-tempat untuk anak-anak kita kepada orang ada duit. Yes, money is the king. Benda ini sudah dipraktiskan di luar negara sekian lama. Sekian lama. Kenapa pula saya nak kena tangkap? Saya cakap benda benar kot. Sebab untuk belajar dekat universiti, it's not cheap ya. It's not cheap. Okay? Okay? Dia kata, bukan salah ibu bapa ada yang mampu. Salah kerajaan tidak menambah tempat universiti. So sekarang the point dia, bukan dia menyalahkan kerajaan.
Dia kata kerajaan perlu menambah tempat. Kerajaan perlu menambah tempat. Bukankah ini satu solusi kepada masalah di mana ada berlaku orang kaya boleh membayar? Yes, this is benda-benar kot. Okay, mari. Okay, mari kita baca kat sini. Okay, UN. Bayaran, okay. IPTA seat saluran. Okay, sekejap ya. Kak Ron nak direct the puzzle ya. Suzy berkata benar. Waalaikumsalam Kak Rose kita. Suzy berkata benar walaupun pahit. Okay. Meh, kita baca ya. Okay, sekarang kalau kau nak saman, kau nak apa, okay kau saman lah Google. Dulu masa ada satu kali ya, Google dengan kerajaan Malaysia sampai mereka remove kita punya MYR ya. Sebab banyak hal sangat. Okay, kita baca. Okay. Bagi mendapatkan tempat atau seat di institusi pengajian awam ya, melalui saluran persendirian yang sering dikenali sebagai saluran komersial atau program pengajian separuh masa luar kampus, yuran pengajian perlu dibayar tanpa subsidi kerajaan, menjadikan proses kemasukan lebih mudah dan bersaing secara langsung ya. Okay, so saluran komersial ni adalah untuk orang-orang ya yang mampu. Okey, mari kita baca ya satu di sini. 14 Mei ya. Okey, 14 Mei tahun bila ni? Tahun bila ni? Kenapa tak boleh masuk ni, Jat? Mana dia orang nak mengaku? No, because it's sangat jelas ya, sangat jelas sebab cuma mana saya tak boleh baca dekat thread sebab phone saya tak benarkan saya masuk dekat situ ya. Sebab macam ni, saya tak nanti saya akan buat satu BTT mengenai benda ni sebab ya macam ni. Sebenarnya untuk masuk universiti ni perlu ada duit ya. Perlu ada duit. Sebab kalau tak silap untuk Universiti Malaya dulu ada satu kontroversi mengenai seat untuk medical. Kalau you ada duit, you boleh bayar dan you mampu bayar. Maksudnya saluran kedua ya, saluran kedua. Saya tidak tahu benda tu disahkan atau tidak. Tetapi siapa-siapa yang terlibat dalam industri pendidikan ya, you orang tahu ya, kalau you tak ada duit, memang you tak boleh masuk. Memang you tak boleh masuk. Lagi-lagi ya, sekarang ni, point of the conversation yang Dr. Hilman cakap tu adalah kerajaan perlu menyediakan seat lebih kepada orang-orang yang biasa-biasa ini. Puas hatilah aku mana? Hari tu aku dah ada ni.
Menyambung ijazah alternatif. Laluan kedua. Okey, sekejap. Saya nak baca alternatif ni. Selain daripada laluan perdana, laluan alternatif ya, permohonan terus kepada universiti ya. Okay, this one. Okay, ini saya baca malaysia.government.my ya. Tengok betul-betul ni. Ini malaysia.government.my. Okay, dekat sini ya. Okay. Menyambung pengajian ijazah sarjana muda, laluan alternatif IPTA ya. Dia ada dua cara. Satu, laluan perdana IPTA, laluan kedua dan laluan alternatif IPTA. Okey. So jadinya dia kata dekat sini, selain daripada laluan perdana dan laluan kedua, terdapat juga laluan alternatif iaitu permohonan terus ke universiti. Laluan ini diwujudkan ya. Better aku screenshot. Laluan ini diwujudkan bagi memberi peluang lebih fleksibel kepada pelajar dari pelbagai latar belakang akademik, sosioekonomi dan keperluan khas. Okey, ni permohonan terus ke universiti. Okey, ini aku dah jumpa ni. Ni. Okey. Sini. Ni. Dekat sini. Ni nampak ni. Ini bukan aku mereka-reka, ini kerajaan punya ya. Aku baca dekat sini. Okey. Dia ada 3 cara. 1, laluan perdana IPTA. 2, laluan kedua iaitu second intake. 3, laluan alternatif. So jadi bila kita baca ya, korang tengok dekat sini. Okey. Ni, nampak ni. Lepas tu, sekarang kita tengok sini. Untuk laluan alternatif, permohonan terus kepada universiti, yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh calon. Mohon terus kepada universiti. So sekarang ni pengucapan Dr. Haim Hilman tu tidak salah sebab fokus point dia tidak marah kepada orang kaya yang pergi duduk dekat situ. Bagi saya lah tidak salah. Tetapi bagaimana kerajaan mesti mengimbangi peluang yang disebabkan you kaya dengan peluang untuk orang yang bijak tapi tidak berharta. Sebab orang kaya dia boleh masuk laluan alternatif. Laluan pertama, laluan perdana, second intake, laluan alternatif di mana you pohon directly kepada universiti dan you bayar sepenuhnya. So it means this one is money talk. You need to ada duit. Orang kaya memang boleh lah. Macam tu. Bukan, saya rasa tidak ada salahnya ya. Dan mungkin ya selepas kerajaan ini jatuh ya, pihak yang mengambil tindakan ke atas Dr. Haim Hilman ini perlu disiasat. Sebab ini tidak logik. Sebab ini dalam my government. Malaysia.government.my pun dia ada kata macam tu. Yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh calon. So you know tak? Yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh calon tu berapa mahal? You tahu kan berapa mahal? Ini dalam kerajaan dah cakap macam ni. So, kerisauan Dr. Haim tu, itu betul. So, sekarang ni menggusarkan awam. Habis yang kau buat benda ni macam mana? Ya. Ni. Portal kerajaan. So, sekarang ni, sebab itu kita kata, kita kena jadi rakyat yang kritis ya. Dan kita mesti bercakap dan menunjukkan fakta. Dan sekarang saya tunjukkan bahawa memang ada laluan untuk orang yang boleh ada duit untuk menanggung sepenuhnya yuran pengajian. Maksudnya kalau rakyat biasa mungkin 20,000, dia tanggung sepenuhnya. Mungkin 500,000, mungkin 200,000. So it means when you have money, you can find a way untuk get the seat dekat universiti. Okay? So tidak ada salahnya ya. Tidak ada salahnya.
Sebab kita sebenarnya, kita mahukan kerajaan kita jangan menyasarkan ucapan-ucapan dengan emosi. Bayar penuh habis dulu tak boleh tangguh. Itu saya tak tahu. Itu tak ada dekat sini. Tetapi dia akan bayar. Saya sebenarnya saya tidak akan mengada-ngadakan perkataan yang tidak ada. Saya direct. Saya baca dekat sini je. Saya tak akan menambah, tak akan menokok, tak akan berkurang-kurang. Saya tak tahu. Sebab setiap universiti polisinya berbeza. Okay? Tapi dekat sini dia kata yuran sepenuhnya, yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh calon. Dan you perlu mohon ya, terus kepada universiti. Ini senarai universiti yang boleh dipohon ya. Okey, Universiti Teknologi Mara, Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia, UTM, UUM, Universiti Islam, Universiti Kebangsaan. Okey, ini universiti-universiti yang anda boleh pohon secara terus. Okey. Yang memanglah dari tadi kan saya cakap dia ada 3 jalan. Satu, laluan perdana. Maksudnya kau pohon UPU. Di mana sebahagian daripada yuran itu ditanggung oleh kerajaan. Lepas tu second intake. Okay. UPU juga. Dan the third intake inilah yang terkait dan dengan Dr. Haim. That's why kita ni sebenarnya kalau nak mengucap kita kena letak sini. Kena tunjuk bukti. Mungkin kesilapan Dr. Haim dia tak buat projection di mana ada benda ni dekat Malaysia government, malaysia.government.my. Itu saja kesilapannya. Yes, betul. Sahabi, waalaikumsalam. Lalu alternatif itulah banyak half-baked professional punya kerja. Yes, that is the thing. Dan dia juga menyenaraikan universiti mana yang boleh kau pohon ni. That's why kita sebagai host ya, aku cakap diri aku sendiri. Sebelum kita cakap tu, kita kena ada carian. Macam saya dah ingat dekat mana. Cuma saya lupa which part. Okay, so sekarang sebab kita sekarang ada AI, so dia kembalikan kita kepada ini benda yang kau nak. Kau tengok balik. Sebab kalau you bercakap mengikut emosi, tak guna. Kita bercakap mengikut apa yang ada dalam portal kerajaan. Barulah kita tidak menimbulkan kegusaran. Kita hanya memberitahu apa yang ada. Ya, kita kan sebagai rakyat kenalah bagi tahu apa yang ada. Aku ni menguar-nguarkan supaya korang lebih rajin kerja, supaya korang banyak duit. Lepas tu korang boleh find your way out, pergi pohon direct kepada universiti dan bayar segala yuran-yurannya. Tapi apa yang Dr. Hailman cakap tu saya pun tak tahulah sepenuhnya. Tetapi kalau berdasarkan macam paragraf perenggan. Perenggan yang Dr. Haim tulis, yang diorang tulis dekat situ menimbulkan kegusaran, saya rasa tidak wajar. Sebab dekat sini dah ada malaysia.government.my telah menyatakan 3 laluan. Okay. Ada masa? Suzy, tadi saya dah tunjuk dah. Rajin-rajinkanlah ya. Rajin-rajinkanlah ya membaca dan pergilah ya. Malaysia.government.my. Kau pergilah cari maklumat dekat situ. Banyak sangat-sangat ya. Cuma mungkin kesilapan Dr. Haim, dia tidak menunjukkan isu ini. That's why Dr. Haim perlu ada satu research team ya. Satu research team yang boleh ya membawa backup yang penting. Backup yang penting. Backup yang penting apa? Research lah. Sebab, yelah Dr. Haim pandai. Tetapi dia perlu juga orang macam saya pandai. Tapi saya juga perlukan team. Saya tak boleh sendiri-sendiri juga. Tapi kadang-kadang terpaksa lah. Kita lah bos, kita lah kuli batak, kita lah segala-galanya ya. Macam tu. That's the thing ya. So jadinya bagi saya ya, mungkin pengucapan seterusnya ke apa saya tak tahu, tetapi ya sebab dia kata ya, bila dia kata bahagian ni ya, dia kata bukan salah ibu bapa ada yang mampu, salah kerajaan tidak menambah tempat di universiti. Dah tahu orang ramai makin pandai, jumlah di fakulti tidak ditambah, inilah bala melanda negara kita. Mungkinlah dia orang tak boleh terima lah perkataan bala tu. Sebenarnya kau ingat semua orang Cina kaya? Semua
orang yang kaya. Semua orang selain kaya. Hanya orang aja yang susah. Tidak. 80% masyarakat negara kita ni M40, B40. Tak payah menyembang ya. So jadinya Dr. Haim ni bercakap untuk semua orang yang sederhana ni. Orang mid class ke bawah. Kadang-kadang orang mid class ni dia ingat T20 padahal dia makan pun bercatu. Dia lah golongan yang paling terseksa sebenarnya. Kalau kau T20 banyak pula kau punya. Kau buka family office kau tak kena bayar cukai. Kan, lagi kaya lagi banyak ya. Lagi banyak fasiliti yang anda akan dapat. Okay. So jadinya mungkin ada orang tersinggung lah bila yang last tu inilah bala yang melanda kita. Jadi sebenarnya ini bukan bala. Ini adalah hasil daripada ya daripada perjalanan demokrasi di mana ya kebijaksanaan tidak lagi mewakili suara rakyat. Pilihan-pilihan rakyat berdasarkan emosi. Dan akhirnya kita dapatlah ya. Kita dapatlah kerajaan macam ni ya. Mana boleh nak tangkap-tangkap orang macam tu menimbulkan kegusaran awam semua. Kegusaran awam apa? Memang kalau yang dia cakap tu kerajaan perlu ya menambahkan seat. Cumanya ya. Saya kan dari satu sisi ya. Dari satu sisi. Banyak-banyak seat pun sekarang you kena berhadapan dengan realiti. Semua orang excited nak suruh anak masuk universiti. But are you ready untuk menghadapi cabaran artificial intelligence yang semakin bijak? No, tak perlu buka kota. Sekarang ni kita kena revamp balik. You orang sedar tak kita ni ada masalah yang lebih besar daripada kota? Ketersediaan engkau untuk menghadapi cabaran AI. Kita ni isu kita lagi besar daripada kota sebenar-benarnya. You orang kena tahu. You buka kota 1000. Semua buat, okay ini bahasa Melayu, ini gitu, itu pengajar ini. But is it these people, pengajar ini, semua ini, akan mampu membawa anda untuk menghadapi cabaran AI? No, we are not talking about AI for entertainment. Kita bukan bercakap pasal AI untuk entertainment. Kita bercakap mengenai AI yang akan mengambil alih fungsi dan peranan kau. So that's why semua pihak kerajaan pembangkang duduk sama-sama untuk melihat dan menimbangkan apa yang kita patut buat sekarang. Ini bukan masalah AI sudah ya. True, AI is real. Ya. Ya, Razi. Ini orang tak tahu sebab aku sendiri, sorry ya. Sebab company saya memang company IT. Saya memang buat IT. Saya ni legal tech ya. Orang panggil legal tech. Lawyer dengan IT player. Even untuk buat calling. Human. Kita tak perlukan human tau. Aku punya artificial intelligence boleh buat semua tu. Ya, betul Suzy, you orang awam. That's why you kena duduk tempat sini supaya you faham ya. You faham bahawa sekarang kita ada cabaran yang lebih besar daripada kota. Bayangkan saya sendiri, untuk sekarang, untuk finance and projection, saya dah tak perlu siapa-siapa untuk tolong saya. Sebab saya tahu bidang saya. Dan saya tahu apa yang saya nak arahkan kepada ya AI untuk buat apa. Sebab itu sekarang ni kita kena duduk sama-sama dan fikir macam mana kita nak buat benda ni. Kak, kalau nak tanya, eksekutif IT buat kerja apa je? Banyak. Maintenance. Sebab itulah dalam bidang-bidang tertentu human peranan masih penting. Apa kegunaan AI itu you kan kalau you boleh TikTok you boleh tahulah apa. Kalau you Suzy, you boleh masuk TikTok, maksudnya you tahulah, you pergi je Google, you pergi check apa kegunaan AI. Sebab saya tak akan sentuh fundamental macam ni. Sebab sekarang ni kita nak ceritanya, kalau you baru masuk dan you tanya saya apa itu AI, maksudnya takkan langsung you baca. Sebab ini
live kita ni, you kena bersedia juga bahawa kita ni menceritakan sedikit teknologi. Siapa yang tanya apa kegunaan AI? Makanya you kena baca dululah ya. Itu maklumat semua orang boleh dapat. Semua orang boleh dapat. Dan saya tak akan jadi astro repeat benda tu. So sekarang ni kita nak tanya, apa kegunaan you? Apa kegunaan you di zaman artificial intelligence yang akan bergerak sebanyak cerdas dia 10,000 kali daripada manusia? Apa yang dirancangkan oleh Elon Musk, Neuralink, SoftBank, SoftBank, all the robotic yang mempunyai kecergasan artificial intelligence dalam masa 10 tahun. So that's why aku dah berminggu-minggu suruh kerajaan, marilah duduk, bincang apa kita nak buat ni. Betul Razi ya, you guna AI dulu baru tahu power AI ya. Sebab sekarang saya dah tak perlu bayar mahal-mahal pada CFO ke accounting ke, no. Lagi-lagi AI yang kau guna kau bayar. Paid AI. Dia akan bekerja untuk you. Ini bukan masalah New World Order. Kau orang ni tak faham. Kau orang suka masukkan istilah-istilah besar. New World Order tu kita dah tahu. Kita ni semua ditakluk mereka. Tetapi sekarang bagaimana kita nak meminimaliskan kita punya damage dan kebergantungan kita kepada mereka? That's the thing. Sebab AI sekarang ni kita mempersiapkan golongan kita muda ni untuk buat apa? Sebab dengan membuka kota-kota seat baru ni, apakah itu adalah cara yang produktif? Yes, Zamri Syeros. Ya, betul. Sebab itu bagi saya bukan kota. Bukan isu orang kaya boleh masuk universiti. No. If you are stupid and you don't know how to use the AI, mak bapak you bayar 1 juta pun you tak berguna. So sekarang ni akses kepada belajar satu. Akses kepada nak menggunakan intelijen kita macam mana. Sebab segala apa yang berlaku sekarang ni kita perlu betulkan sikit. Kita perlu ubah. Sebab tu saya suka, walaupun saya macam tak sebulu dengan Datuk Zahid, tapi saya menghormati dia sikit. Sebab apa? Dia buat TVET. TVET itu skill. Sekarang ini skill. Dan siapa yang selalu ikut live Kak Ros, you akan tahu saya sentiasa memuji TVET sebab dia memberikan satu skill yang real. Bukan menghabiskan masa dengan belajar teori lepas tu tak tahu buat apa. Putra Anwar, I have no time for that. I want direct info. Itu you pergi, boleh je. You baca je. Direct info you just baca je. You baca ataupun you boleh suruh artificial intelligence untuk baca pada you. Boleh. Macam tu ya. No, TVET adalah satu benda yang Zahid Hamidi buat. Walaupun you tak suka dia, you benci dia, you kata 47 apa, itu masalah benda lain. Tetapi apa yang benar kita mesti mengakui. Kita jangan jadi orang yang bila kita benci orang, semua benda kita anggap jahat. Apa yang Datuk Zahid Hamidi buat ini adalah satu langkah menyelamatkan golongan muda yang tidak minat akademik tetapi mereka ada keupayaan untuk secara praktikal, secara skills. Waalaikumsalam Nazri Ibrahim. Okey, terima kasih ya. Terima kasih kepada kepada yang masuk dan tekan orange love, my supporters, my subscriber, my paid member. Okey, terima kasih semua ya. So ini sebenarnya ya, bukan sekarang persoalan kita ya. Persoalan kita bukan lagi berada dekat seat. You need to increase the seat. No. Persoalan kita is how we gonna maneuver our younger generation untuk jadi satu orang yang boleh hidup dalam dunia teknologi. Okay. So, bendanya macam tu. You suka, you tak suka, TVET adalah satu langkah yang sangat-sangat bagus ya. Okay. So, sebab tu saya kata ya, sebab tu kita kata, kita kalau benci orang, jangan benci seluruhnya. Ingat ke? Benda betul, kata betul. Benda salah, kata salah. That's it. Sebab dalam manusia ni, mana ada semua orang jahat. Mana ada semua orang baik. Even aku sendiri. Ya.
So kita tak payah ya, kita tak payah jadi taksub pada mana-mana. Okay. So sekarang kalau saya jadi Dr. Haim, saya akan menyatakan bahawa sekarang ini kita perlu anjakan yang secara keseluruhan supaya kita boleh mengadakan plan bagaimana kita nak menangani kehadiran AI dengan SoftBank telah lancarkan secara jelas dan tuntas within 10 years artificial intelligence 10 kali ganda kecerdasannya berbanding anda, okay? Dan segala perkara-perkara akan dibuat oleh robot yang di-empowerkan oleh AI berkenaan, manakala Elon Musk, Neuralink, link tu kepada artificial intelligence, kalau mereka dua ni bergabung, apa jadi pada kita? Sebab tu aku kata, sebagai manusia kita hanya ada satu benda yang AI tak ada, iaitu kalbu dan nurani. Kau kena faham tu. Sila sebab AI sekarang dah boleh pause and think. Boleh berhenti kejap dan fikir. Mentimunlah kita. Yes. Betul adikku Tela, mentimunlah kita. Okay. Bila saya kata kemahiran lah. Kalau you nak tahu, zaman AI, plumbing adalah satu aktiviti yang paling penting. Begitu juga dengan shipbuilding. Sebab you kena faham, nak mengeksport chip semua, you perlukan ship. Okay? Aeronautic, yes. Dia ada beberapa, siapa yang rajin-rajinkanlah ya, pergi tengok YT Kak Ros, tengok apa yang Kak Ros cakap mengenai teknologi. Sebab kita ni bukan politik punya live. Kita adalah orang yang bercakap untuk you rakyat-rakyat, untuk saya rakyat-rakyat. Okay? Siapalah cipta AI mesti. Sebenarnya kalkulator itu adalah permulaan kepada AI. Yang you orang nak guna kalkulator. You punya phone sekarang pun bermula daripada artificial intelligence. Algoritma semua-semua. AI mempermudahkan hidup sebab kita buat bioteknologi untuk satu the company dekat Scandinavian country ya. Artificial intelligence is very important. Sangat-sangat penting. Cuma sekarang bagaimana kita nak mengimbangkan kepentingan mereka supaya kita fungsi ini masih lagi diperlukan lebih daripada AI. Terima kasih sahabat kita. Ayan. Yang Ayumi, terima kasih Ayumi. Macam tu. Sebab kalau you orang boleh menggunakan telefon, you kena tengok AI. Okay, you boleh tengok AI. Lepas tu bagaimana? Kalau sekarang kita nak buat coding ya, developer, kita dah tak perlu dah coding-coding. Cuma ada perkara-perkara tertentu, kita perlukan developer yang expert. The expert tu penting sebab dia akan check balik kod-kod, dia try balik, test balik ya, tester ni yang ada well experience, dia akan test balik kod-kod tu sama ada betul atau tidak, ada bug ke tidak ya. Subjek software engineering termasuk AI. Software engineering ya termasuk juga ya. Termasuk juga. Bukan kajian AI, itu adalah part untuk mewujudkan AI. Sebab artificial intelligence ni dia bermula daripada industry revolution, Internet of Things. Lepas tu dia move kepada artificial intelligence. Sebab itu SoftBank, okay, Masayoshi Son, okay, the founder dan CEO kepada SoftBank, dia kata perlukan 10 tahun untuk empowerkan robotik yang mempunyai kecerdasan artificial intelligence sebanyak 10,000 kali berbanding manusia. Dia perlukan 10 tahun. Benda ini adalah progresif dan dynamic ya. Artificial intelligence, you kena ingat dia bermula daripada Internet of Things. Seperti you punya remote, seperti you punya komputer. Lepas tu, and then you kena faham, kita ada Willow. AI ya. Willow quantum computing. Quantum computer nanti ya. Sebenarnya Google dah ada ya. Cuma mereka memberhentikan dulu dia orang punya penggunaan. The demand tu siap, tapi penggunaan secara tuntas di halt. Maksudnya dia pause kejap. Why?
Sebab dia nak bagi Zion collect dululah ya cryptocurrency kau. Sebab quantum computer akan membolehkan mereka ya mendecrypt segala kod, segala password. Ya. Sebab itu sangat-sangat berbahaya. Maka mereka jangan dulu. Tapi kalau kau nak tahu, inilah cabaran-cabaran yang sebenar daripada politik bodoh yang duk cerita tak apa-apa. Inilah cabaran anda sekalian. Sebab tidak ada guna anda ya pergi belajar apa banyak seed apa sekiranya seed itu tidak memungkinkan anda untuk menjana income, menjana pendapatan untuk survival dalam dunia yang penuh dengan teknologi. That's the thing. Tengok Telang kena kick out tadi ya. Kadang-kadang dia orang pun nak hijack kita punya host ya. No, EV itu pun sebenarnya kita macam ni. Okay? EV, semua ni, semua sebenarnya dia ada proses-proses dia. Untuk generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi ketujuh. Kenapa chip yang dihasilkan oleh ASML itu ya sangat penting sehingga kita terpaksa menguatkuasakan undang-undang untuk menghalang chip-chip yang berteknologi tinggi ini untuk diekspor. Why? Because siapa yang dapat mempergunakan AI, menghasilkan AI yang paling cemerlang, mereka lah yang akan menguasai dunia. That's why. Bagaimana AI ni ya, artificial intelligence ni boleh jadi terbaik dengan menguasai data engkau. Data. Asilah, terima kasih semua. Dia kan menguasai data. Sebab tu Kak Ru kata, okay, bagi saya semasa open AI, ChatGPT ya, siapa? Worldcoin datang. Bekerjasama dengan MyEG yang sekarang dikenali dengan Z3 AI. Mereka datang dan bayar kau 250 untuk kau punya iris. Dan biometrik punya data. You know, itu adalah satu kemudahan untuk kau. Okay? Bermaksud rakyat Malaysia ni masih tidak ada kesedaran betapa pentingnya data peribadi kau. Bukan Meta. Meta tak. Tak ada kena-mengena dengan Meta. Worldcoin. Harga 250 seorang saja jadi produk. Yes. Maksudnya masa tu Z3 AI, MyEG, mereka boleh bekerjasama untuk memberikan data rakyat dengan harga 250 dan tidak ada satu menteri atau pembangkang atau mana-mana orang berbunyi kecuali aku. Orang lain ada berbunyi tak? Dekat Malaysia ni. Ada tak berbunyi? Ada. Ya, betul Telang ya. Kalau setuju yang ni nak savekan data peribadi ya. Nak savekan data peribadi pun susah ya. Sebab kita tidak ada kesedaran. Kita merasakan, okay, you nak tukar $100, you kena bagi IC. Sekarang you boleh bagi you punya nombor apa? Nombor percukaian, nombor IC, nombor percukaian habis. Tak ada. Tapi malangnya ya, masyarakat kita tak nak dengar benda-benda serius macam ni. Sebab sebenarnya kita bukan menakutkan you, kita mempersiapkan jiwa you dan minda you untuk kita menghadapi cabaran AI ni. Cabaran AI ni. Daripada kau duk tengok live yang merapu-merapu, okey betul. Macam, okey, sumuk lah, apalah. Itu sebenarnya at the beginning bagus. Lepas tu dia dah jadi benda lain. Kau dah tengok sampai ribu-ribu tapi kau tak tahu diri kau sedang terjual. Mana ada orang nak cerita benda ni sebab mungkin tak penting rasanya. Sebab dia tunggu lagi 10 tahun supaya Masayoshi boleh bekerja sama dengan Elon Musk dan kita jadi apa? Jadi kambing. Tunggu dislaughterkan ya. No, saya tak akan katakan AI. Ini bermaksud you, pertanyaan you ni tidak benar. Macam mana you tak tahu apa itu AI? Mesti kena tahu mah.
Google je. Dia akan terangkan AI ni dia boleh mengambil alih segala tugas dan fungsi sahabat-sahabatku. You bacalah. Sebab Kak Ros tak fair pada Kak Ros punya follower yang dah ada ikut Kak Ros 3-4 tahun ya. No, sebenarnya saya lawyer ya. Saya legal tech. Okay, lawyer dan entrepreneur. Bila orang tanya macam tu, suruh saya terang. Bukan bermaksud dia tak tahu. Dia dah cuba saya punya pengetahuan. Macam tu. Okay, sebenarnya AI ni kan Kak Ros cerita dia punya dinamiknya bagaimana. Mula daripada Industrial Revolution, dia pergi IR, dia pergi Internet of Things, lepas tu dia jadi AI. Lepas tu dia akan jadi quantum AI pula lepas ni. Kalau kau tak percaya, tunggu tengok. Dia akan jadi bukan quantum computer sudah, dia akan jadi quantum AI. That time, mau tak mau, kita kena bersedia lah ya. Inilah orang panggil penjajahan within the click. Belum lagi lah, saya rasa orang belum sebut lagi quantum AI. Selepas AI, dia akan jadi quantum AI. Di mana di saat itu, you punya nurani, you punya kalbu mungkin akan menyelamatkan you sekiranya you tidak bersedia. So that's why kita sebagai negara strategik ya, di rantau Asia ni ya, kita sepatutnya mempersiapkan rakyat kita bagaimana ya untuk bertahan dan untuk macam orang kata maneuver the situation. Supaya kita tetap menjadi satu makhluk yang masih lagi relevant, makhluk yang boleh decide what is the best for us, makhluk yang masih lagi boleh menentukan apa kita suka, apa kita tak suka. Ini bendanya. Ini benda. Sebab kalau kita duk cerita politik ya. Okey, kita cerita e-tanah. Berapa orang sebelum ini adalah musuh dalam selimut ya. E-tanah. Sekali kalau kita kena hack, segala benda dipadamkan dan kita tidak mempunyai sebarang backup secara konkret, apa jadi pada kita? Di situlah quantum computing ya, quantum AI nanti akan mengambil alih segala-galanya. Bukan AI dah. Kalau Elon Musk bergabung dengan Masayoshi, itu dah jadi quantum AI. Itu dah jadi quantum AI ya. Jadinya inilah tujuan kita buat live supaya kita ada kesedaran. Kita bukan politik. Tetapi saya sentiasa menyeru kepada ahli politik untuk mengambil orang-orang yang boleh berfikir secara kritis untuk mereka menjadi pembantu mereka supaya mereka dapat berhujah dengan lebih baik ya. Berhujah dengan lebih baik. Sebab sekarang kita tak perlukan orang sugar coated memuji-muji kerajaan, memuji-muji pembakaran. No. All that shit kita tak mahu. Kita mahu orang yang boleh membantu orang politik atau membantu rakyat untuk menyedarkan bahawa nasib mereka sudah berada telur ujung tanduk. Ahli politik kena cedekkan ahli no. Ahli kena cedekkan sebab ahli politik dinosaur sekarang ni kan. Ahli politik dinosaur dia tak tahu apa yang berlaku ya. Sebab dia boleh makan minum, dia tak tahu sampai satu tahap nanti mungkin anak cucu dia juga akan menjadi hamba. Okay. You just imagine Masayoshi campur dengan Elon Musk. Apa jadi? Apa jadi? Robotik campur Neuralink. Apa jadi? Anda tahu sendirilah nasib anda macam mana. Macam tu. Memanglah sebenarnya kalau aku nak buat speech macam ni, paling tidak $10,000 orang bayar kat aku. Tapi sebenarnya aku kena cakap juga kepada rakyat Malaysia ni supaya anda ada kesedaran ya. Anda ada kesedaran. Supaya anda jangan terikut-ikut dengan aliran politik yang tidak pernah membawa kepada tujuan sebenar you hidup. Tujuan sebenar you hidup adalah untuk bebas tanpa apa-apa yang boleh menyekat anda punya pilihan. Konvensyen Hak Asasi Manusia. Okey, sudah menggariskan hak-hak anda. Tetapi apakah anda lihat hak anda itu sudah mula terhakis atau masih terjaga? Kalau sudah mula terhakis, bermaksud anda perlu lihat apa yang berlaku sekarang ini betul atau tidak. Okey? Betul atau tidak? Kalau anda rasa sekatan demi sekatan dan tindak tanduk kita sentiasa boleh diarahkan oleh
international organisation seperti World Economic Forum, United Nations. So it means something not right. Sebab itu kita perlu menjadi rakyat yang lebih bijak, rajin membaca. Kita boleh dengar politik ya, dengar dia orang punya manifesto. Tetapi you dengar dan you fikirlah sendiri. You nak undi ke orang macam ni? Orang yang tidak faham. Orang hanya kata, oh dia adalah pakar IT dengan buat sesuatu benda. Tetapi dia faham tak pro and cons daripada IT? What is the impact? Do Kak Ros, we need to keep rescaling to stay relevant in AI era no matter our age. Yes, perlu ya. Perlu. Ahli politik dah tua-tua banyak tak celik komputer. Itulah betul. Dan mereka tidak membaca apa yang terkini sebab mereka ya sentiasa disuapkan ya. Terima kasih Roy, sama-sama lah. Okey. Sebab macam ni, mereka sentiasa disuapkan dengan maklumat-maklumat oleh orang kiri kanan mereka yang tidak membaca. Orang kiri kanan duk sibuk projek, nak duit, nak kaya. Mereka tidak sedar sekarang ini bukan masa untuk kita mempergunakan pangkat dan kita punya akses untuk mengkayakan diri kita. Kekayaan itu akan datang. Tak ada guna sebab kadang-kadang you dapat banyak duit hasil sumber rasuah pun lepas tu kau makan guna tiup saja ya. Lepas tu jangan kita rasa bangga sangat dapat duit ni kita boleh buat apa yang kita nak. So sekarang ni kita perlu ya, ahli politik, siapa-siapa, you perlu bergaul dengan orang yang boleh membawa pembaharuan yang lebih baik pada anda. Bukan dengan pengampu-pengampu. Kalau tidak, you akan jadi apa yang kita lihat sekarang. Mana? Jinggo, Waalaikumsalam. Ya, anda boleh dibunuh menggunakan handphone anda sendiri. Yes. Mak Nini, Waalaikumsalam. Idris, terima kasih juga sebab join ya. Okay, so sekarang pukul 9.52. Kak Ros tinggalkan you all. Hari ni Kak Ros agak free tapi pukul 10 sampai pukul sampai Zohor Kak Ros ada kerja sikit. So nanti insyaAllah lah ya, hari ni selepas asar lah. Saya berharap ya free selepas asar. So sebenarnya Kak Ros minta maaf kalau Kak Ros ada salah. Bukan kita nak lekakan sesiapa tetapi tolong fikir rasional bagaimana. I just takutkan you ya. Bayangkan, terima kasih di dalam bayangkan masa Yosisan bergabung dengan Elon Musk. 10,000 10,000 kali ganda kecerdasan buatan bersama dengan Neuralink akan jadi quantum AI. Apa jadi nasib kita kalau kita tidak bersedia? Okay, so bye. Assalamualaikum semua. Enjoy your